Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rizal Ahmad, founder Ilham Plan Network. So, video ni saya nak cerita sikit lah. Saya nak cerita sikit yang dulu bulan 12 saya ada bagi information yang bahawa bulan 12 saya akan rehat. Dan saya cakap saya nak pergi Terengganu. Alhamdulillah. Okay, saya masa rehat pada awal bulan 12 jugalah awal bulan 12 saya dah start rehat sebenarnya. Tak adalah awal sangat, dia dah seminggu lepas tu. Start bulan 12, minggu lepas tu baru saya rehat. Lepas tu saya ada bagi info yang saya akan trade, mula trade apabila masuk bulan 1, pertengahan bulan 1. So hari ni 12 hari bulan 1. So saya tengok ada yang pair yang kita tak boleh nak baca lagi, tapi ada yang pair yang kita boleh baca ataupun boleh buat analisis, dan saya ada buat satu analisis untuk buat analisis untuk satu pair. Okey, walaupun dia tengah buat retracement ni, saya macam saya macam biar je lah dia buat retracement pada sekejap Okey. Dia ada buat retracement pada zone supply yang kecil, tapi saya takkan ambil zone tu sebagai tempat saya masuk position lah. Okay. So sebab saya ada tengok, saya ada monitor lagi beberapa zone. Salah satunya di level 0.5 dan juga di level 0.382. Itu adalah zone-zone zone monitoring area yang saya panggil. Sebab kat situ wujud supply and demand, wujud support list yang banyak kat situ. So saya panggil monitoring area. So saya akan tunggu zone saya kat situ lah. So tunggu price sampai kat zone saya tu. So pada saya nak saya nak ucap kepada pembeli-pembeli e-book saya, kalau ada soalan you just tanya je soalan dalam WhatsApp ke, dalam Telegram ke. Okay. So sebab saya nak pembeli e-book saya jangan beli-beli e-book senyap macam tu je. Tujuan saya buat e-book tu ialah untuk boleh saya nak mengajar anda supaya anda boleh buat analisis, supaya anda boleh trade. Itu tujuan saya. Sebab tu saya buat support pada Telegram dan juga WhatsApp. So maksud saya, kalau you nak tanya Telegram pun boleh, kalau nak tanya dalam WhatsApp pun boleh. Jadi kalau saya nak kongsi ilmu ataupun buat information atau kongsi video, saya akan kongsi juga di WhatsApp dan juga di Telegram. So you just, kalau ada soalan apa-apa, you boleh tanya. Just tanya. Apa-apa soalan yang berkaitan dengan e-book lah, jangan yang tak berkaitan dengan e-book saya. Ya, tanya saya pula SMC ke, ICT ke. Okay, macam you beli e-book support resistance, tanya pasal support resistance. Kalau you beli e-book supply demand, tanya pasal supply demand. InsyaAllah saya akan boleh jawab. InsyaAllah saya boleh jawab. Sebab saya pun jual buku macam kat Malaysia je saya jual e-book, dekat luar negara saya jual buku tajuk yang sama, dia supply demand profit system dan juga dia support profit system. Itu buku di luar negara lah. Kalau tengok yang paling laku ialah supply demand tu lah yang saya punya top sale buku ialah supply demand. Okay, so itu saja. Saya nak ucapkan selamat trade kepada pembeli e-book saya, e-book saya, dan juga pada subscriber di YouTube dan juga pada follower di TikTok. Okay, selamat trade. Untuk tahun 2026 saya dah start mula buat analisis, dan expectation saya mungkin dalam hari Selasa, hari Rabu gitulah kot, baru disampai kat zone tu. Sebab saya swing bila saya swing ni dia lama sikit, saya nak tunggu betul-betul tempat yang saya swing saya tak naklah jadi intraday sekejap sangat. Okay, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.